mati bukan sebab sakit, bukan sebab sehat, mati sebab sampai ajal. Jadi ya Allah, Engkau sihatkanlah diri aku sampai akhir hayat aku. Ada sudut-sudut tertentu baik kita serah pada Allah, kerana Allah lebih tahu yang terbaik akhir kita bagaimana. Ya Allah, aku ni kalau boleh tolonglah jangan hidup susah ya Allah. Biarlah aku senang sampai mati. Patutlah syurga berada. Syurga anak tu pada ibu dan ayah dia. Mak kita, mak ayah ni sampai tahap tu kita fikir tak nak. Ya Allah, tolong sihatkan aku. Sebab apa? Kalau aku sakit akhir umur aku menyusahkan anak-anak. Padahal itulah peluang dia nak masuk syurga lebih cerah. Siapa-siapa yang ada mak ayah sakit, puan-puan kena ambil. Itulah peluang ke syurga yang paling mudah. Tapi kita mak ayah ni pun macam tu lah. Ya Allah, jangan tolong sihatkan aku ya Allah. Sebab kalau aku sakit, aku tak nak susahkan anak-anak aku ya Allah. Doa lah. Kalau Allah berkenan, alhamdulillah. Kalau Allah lakukan sebaliknya, yakinlah dengan Allah, kerana itulah yang terbaik untuk akhir hidup kita.